korang ni confused. Korang kena cakap balik dengan student. Okey. Macam tu caramel ke atau macam tu saja? Okey. Kalau macam tu saja, dia macam buat latte, tapi atas dia, top cup tu kita kena frogkan susu. Kena bagi buihkan susu. Oh. Buihkan susu ni maksud dia, nanti saya tunjuk lah. Saya cakap tu kan. Dia ada buih, lepas tu tutup. Kecuali kalau dia cakap nak caramel macchiato. Caramel macchiato baru kita pumpkan sugar. Caramelnya sauce tu. Caesar tea tu pump. Pump 3 pump. Tu tak ais, tak susu. Okey. Tak susu, tak espresso. Espresso last sekali. Espresso. Lepas tu bor yang buih susu tu. Susu tu frost lah susu tu. Kena frog kan, nanti saya ajar frog macam ni. Okey. Frog susu tu. Itu tutup. Serve. Electric. Okey. Coklat buat macam tu. Coklat satu Sama macam tadi yang macam-macam macam. ni, Dia sebiji macam macam. Dia macam. Satu sudu. Buat panas sikit. Masuk dengan dia frog. Lepas tu buah ais, buah susu jalan. Settle. Tapi buah ni lah topping. Yang macam tadi. Melayu sikit lah kan. Melayu Saya sikit. cakap kan. Ni korang ikat dengan topping pula. Ni lah. Tak Caesar tepi. Tepi kau. Dia cantik sikit lah. Ya. Tak ada kosong. Tak ada plain sangat. Yang matcha tadi susu dulu ke bang? Espresso apa matcha dulu? Apa? Dia dalam susu gelas, dulu. dalam gelas tu. Buka, bersusu. Susu dulu. Lepas tu kan kita masuk rasik. Tuang atas tu. Top dia. Okey. Kata, dia kalau nak mudah kan. Kita kalau ikut step memang susah kan. Nak mudah saya turun jalan. Tak main ramai kan takut. Tak dan memang. kan. Saya pun sana tak dan kot. Dia time kalau dia break tu. Sekali datang. Tapi sebelum ni budak dulu form nak buat design semua tu. Ikutlah aktiviti kau punya cara kan. Macam mana kan. Kau nak buat bentuk ke kan semua kan. Cuba buat espresso. Nanti buat ni.